Menerusi perkongsian seorang TikTokers yang dikenali sebagai Kak Ratu Peguam di laman TikTok miliknya, beliau tampil mengulas berkenaan Dai Syahid yang dibebaskan sementara oleh Mahkamah Rayuan sementara menunggu keputusan rayuan diputuskan. Dalam perkongsian tersebut, Kak Ratu Peguam menjelaskan bagaimana pihak Mahkamah Rayuan boleh membenarkan Dai Syahid dibebaskan sementara. Malah, beliau turut menjelaskan apa tindakan yang dilakukan oleh peguam yang mewakili Dai Syahid sehingga anak guamnya dibebaskan buat sementara waktu meskipun anak guamnya didapati bersalah. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Hari ini kita ada dua berita sensasi, iaitu yang pertama kes pasal Tan Sri Azam SPRM dan yang kedua adalah pasal Dai Syahid. Kak Ratu tak nak lagi komen pasal kes Tan Sri sebabnya sebenarnya bukan ada kes pun, tapi masih dalam siasatan dan sebagainya. So Kak Ratu nak pergi bercerita berkenaan kes Dai Syahid pula, ya. Okey, Dai Syahid seperti yang kita telah ketahui, hari ini tiba-tiba ada berita menyatakan bahawasanya permohonan beliau untuk penangguhan pelaksanaan hukuman telah dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan di Putrajaya. So ramailah yang tanya dengan Kak Ratu. Kak Ratu berapa kali keluar masuk ni pening kepala otak saya. Sekejap masuk, sekejap dia pasti bersalah, sekejap tak boleh keluar pula daripada penjara. Dia macam ni. Kes Dai Syahid ni, dia setakat ni dah ada melibatkan dua mahkamah, iaitu Mahkamah Asal, Mahkamah Session. Lepas ni Kak Ratu panggil sebagai Mahkamah Perbicaraan. Mahkamah Asal adalah di mana segala bukti, keterangan saksi, sesi soal balas saksi, sesi soal balas mangsa, sesi soal balas Dai Syahid dan saksi-saksi lain telah dilakukan. Dan juga selain daripada keterangan, bukti-bukti mengenai gambar ataupun whatever yang berkaitan kes ini dikemukakan, dibicarakan di depan hakim Mahkamah Session. So, setelah meneliti dan mendengar keterangan saksi face to face, mangsa semua, hakim Mahkamah Session, kita panggil hakim perbicaraan, telah memutuskan bahawasanya Dai Syahid telah bersalah, didapati bersalah kerana dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan juga sebatan, Dan oleh kerana tak berpuas hati dengan keputusan ini, peguam cara yang mewakili Dai Syahid telah memfailkan satu notis rayuan di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi, yang mana tugas Mahkamah Tinggi ni, hakim Mahkamah Tinggi, dia ada seorang Mahkamah Tinggi. Dia bukan lagi nak dengar bicara, nak dengar keterangan saksi secara face to face, tidak. Dia hanya akan meneliti keterangan dan evidence dan alasan penghakiman yang 77 muka surat you all baca tu, yang telah dibuat oleh hakim Mahkamah Perbicaraan, sama ada benda-benda itu keputusan dibuat adalah dengan betul ataupun tidak. Dia akan menganalisa. So kalau tak betul, kemungkinan hukuman itu akan dibatalkan, dan kalau betul, dia akan diteruskan ataupun hukuman dikekalkan lah. So dalam kes Dai Syahid ni, hakim Mahkamah Tinggi setelah meneliti segala dokumen dan segala keterangan yang telah dibuat di Mahkamah Perbicaraan, Mahkamah nombor 1, Mahkamah Session tu, beliau telah yang arif hakim Mahkamah Tinggi telah mendapati bahawasanya Dai Syahid memang bersalah, dan dia juga berpendapat bahawasanya segala point ataupun grounds ataupun tujuan ataupun sebab alasan hakim Mahkamah Session menjatuhkan hukuman 10 tahun dan sebatan ni terhadap Dai Syahid adalah betul, tidak perlu diketepikan, So bila dah kalah dekat Mahkamah Tinggi ni, peguam Dai Syahid pun mintalah untuk sementara nak failkan rayuan. Bila dah kalah di rayuan mahkamah yang pertama, iaitu Mahkamah Tinggi, boleh lagi sesiapa pun boleh diberi hak untuk merayu di mahkamah atas pula, iaitu which is dekat Mahkamah Rayuan Putrajaya. Yang mana dalam kes ini, di Mahkamah Tinggi, bila yang nombor 2 lah, rayuan yang seorang hakim tu, selepas Mahkamah Perbicaraan, hakim tu kata dah memang kau salah,
ikut je lah yang macam yang bawah tu memang betul, hakim mahkamah perbicaraan betul. So lawyer dia minta lah untuk dilepaskan ataupun hukuman itu ditangguhkan sementara waktu. Sementara dia nak filekan pula rayuan yang kedua di mahkamah rayuan. Tapi bila dengar benda-benda alasan sebab untuk penangguhan pelaksanaan ni kena ada keadaan-keadaan istimewa yang mana mesti diwujudkan oleh diberitahu oleh ditunjukkan oleh Da'i Said lah bahawasanya dia tak boleh duduk dalam penjara, dia kena keluar juga. So hakim mahkamah tinggi kata tak ada alasan istimewa pun yang kata kau kena duduk luar, tak boleh duduk dalam. So sebab itulah dia dihantar, dia punya penangguhan pelaksanaan tidak dibenarkan dan beliau terus dihantar straight away to penjara untuk menjalani hukuman. Dan akhirnya selepas 21 hari, peguam dia telah pun filekan notis rayuan di mahkamah rayuan yang kedua, iaitu mahkamah rayuan di Putrajaya. Apa tugas dia? Samalah pula. Mahkamah rayuan di Putrajaya ni ada 3 orang hakim. Maksudnya ada 3 kepala yang akan meneliti pula sama ada hukuman ataupun alasan ataupun apa-apa yang berkaitan perbicaraan kes ini yang telah diberikan oleh hakim mahkamah perbicaraan, hakim yang mula-mula dengar kes ini, dan juga hakim mahkamah tinggi yang mendengar rayuan kes ini betul ataupun tidak. Okey, so setakat ini notis rayuan telah difailkan, maka peguam cara Da'i Said pun memfailkan kembali permohonan untuk penangguhan pelaksanaan di mahkamah yang ketiga pula, itu mahkamah rayuan. Dia telah cakap benda yang sama. Dia kata mungkin ada keadaan khas apa-apa. So hakim yang arif di mahkamah rayuan di Putrajaya ni setelah meneliti semua, ini dia dalam kes ni ada 2 peringkat. Satu, rayuan penuh tak dengar lagi, ini baru nak minta keluar sekejap sementara menunggu rayuan. Dan setelah dia orang tengok, dia kata okey, memang betul yang dia ni boleh keluar. Adalah alasan-alasan yang diberikan kan oleh peguam tu, dia boleh keluar tapi ada syarat. Keluar sementara, tunggu rayuan yang penuh didengar sekali lagi di mahkamah rayuan. Tapi hakim di mahkamah rayuan yang arif 3 orang hakim menyatakan bahawasanya ada syarat kau nak duduk sementara dengar keputusan di mahkamah rayuan pula, iaitu kau kena bagi naikkan duit jamin 40,000, kau kena bagi pasport kau kena pergi ke balai setiap awal bulan, dan ada penjamin 2 orang. So kalau syarat ini dipenuhi, diikuti, maka dia boleh balik. Dan rasanya perkara-perkara ini telah dapat dipenuhi dan rasanya Da'i Said telah kembali ke rumah dia lah. So jangan risau, itu hanyalah penangguhan terhadap hukuman secara sementara saja. Sebab untuk kes-kes macam Da'i Said ni, Kak Ratu berpendapat lah dia ada satu pertuduhan yang boleh dijamin. So pertuduhan yang boleh dijamin ni selalunya dia tidaklah bukanlah tak seteruk, bukan, maksudnya dia tidak seberat 302 dan 39B. Kalau 302, 39B, kau salah ke, kau tak salah ke, dengan rayuan ke apa, kau duduk je lah dalam penjara tu sampailah keputusan penuh diberikan. Sama ada perlu masuk penjara ataupun tidak, sama ada perlu menjalani mandatory ataupun tidak hukuman mandatory. So dalam kes macam ni, hakim kata boleh balik dulu, nanti kita tengoklah bila tarikh rayuan untuk mahkamah yang ketiga, rayuan yang ketiga ni ditetapkan. Okey, kalau kata bulan 7 lah dengar balik, lepas tu nak keputusan lagi apa-apa, sampai final stage mahkamah rayuan buat keputusan pula yang nanti kemudiannya, masa tu lah nak tengok sama ada dia kena duduk lagi kat dalam penjara selama-lamanya ataupun selama-lamanya maksudnya 10 tahun lah, ataupun dia dilepaskan dan dibebaskan. Okey, faham ringkas kat Mahkamah Malaysia untuk kes Da'i Said saja. Sekarang ni dia baru pergi kepada 3 court, iaitu mahkamah perbicaraan yang dengar semua saksi, nampak semua saksi, hakim tu nampak. Lepas tu kat situ dia kalah, dapat hukuman 10 tahun 3 sebatan. Kemudian buat rayuan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi pun kalah, tapi tak dapat pula balik rumah sebab hakim kata duduk kat situ sampai tunggu rayuan. Okey, lepas tu filekan pula rayuan di Mahkamah Rayuan di Putrajaya, yang mana hakim Mahkamah Rayuan akhirnya berpendapat bahawasanya beliau boleh balik sekejap sementara nak full decision, sementara nak dengar perbicaraan rayuan, boleh balik sekejap, duduk kat rumah. So bila nanti final keputusan kepada Mahkamah Rayuan, barulah tahu sama ada dia perlu menjalani 10 tahun tersebut ataupun tidak.
So apa-apa dia memang complicated sikit. Sistem undang-undang kat Malaysia memang kita adalah dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan, yang mana kita walaupun kita dituduh dapat bersalah ke apa, kita masih ada hak kita yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara. So tak boleh orang cabul hak kita itu, kecuali mahkamah yang membuat keputusan. Apa-apa pun, selamat berpuasa kepada anda semua dan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Kepada yang berpuasa dan netizen-netizen semua, Kak Ratu minta maaf kalau ada tersalah cakap, terkasar bahasa. Kadang-kadang Kak Ratu ni buat VTT tak ada skrip tu, yang kadang-kadang tersebut ni, tersebut tu, terslip of tongue ni macam tu. Minta maaf. Assalamualaikum.